Hello. Hello, Puan ada hantar apa? Kereta semalam dekat ni. Tak, Puan punya kereta nombor plate berapa? Dah. Okey, sekarang kereta tu tak ada tau ni. Kereta tu tak ada kat sini. Asyik tipu lah. Saya tak tahu hilang ke tak, tapi sekarang ni kereta tu tak ada. La ilaha illallah, dia betul. Tak ada siapa ambil daripada pihak awak tak? Tak ada. Sumpah tak ada. Mana ada? Kunci pun tak ada. Ada yang datang sini tak? Adik awak ke apa ke? Tak ada. Sekarang ni macam mana? So itu tanggungjawab. Tanggungjawab bengkel lah. Bengkel yang jaga kereta tu kan. Kita orang pagi kunci ni. semua kat situ. Okey. Kita orang pagi ni tengok kereta tu. Nak check kereta tu. Nak buat lah. Nak repair. Macam mana kereta tak ada? Kereta tu tak ada pagi ni. Saya tak tahu bagaimana. Ni siapa yang call saya ni? Saya mekanik dekat sini. Yelah, mana bos you? Panggil bos you. Bos saya tak ada kat sini. Kalau itu tanggungjawab bengkel kan. Kenapa nak kata kereta saya hilang? So pergilah bagi tahu bos. Atau bagi tahu saya, carilah. Kalau kereta hilang, bagi tahu bos, nanti dia marah kita orang. So saya tak boleh. Kalau nak marah you all, kenapa pula? You all punya tanggungjawab lah. Apa hal pula I punya? Kereta hilang kat bengkel. Hello, cik? Siapa ni? Saya dari bengkel. Nak cakap dengan Mazura. Nak cakap dengan Mazura, you dari bengkel? Sekejap. Hello. Macam mana nak settle? Sekarang ni, bengkel punya tanggungjawab lah. Kenapa nak settle dengan I? You kena cari dulu kereta tu kat mana. Masalahnya kita orang tak tahu. Semua yang kerja kat sini memang tak tahu. Macam mana boleh tak tahu pula? Pergilah siasat orang. Ada orang hilang ke? Ada apa ke? Kunci kat mana ke? Semalam letak siapa last yang buka pintu? Siapa yang last pakai kereta? Siapa yang last check kereta? Daripada awak telefon saya ni, baik awak pergi cari kereta saya lah. Tak, okey. Saya nak minta cik datang sini. Lepas tu kita settle. Kita pergi report sama-sama. Okey, saya datang kat kan? Jangan kata kat mana-mana pula nak jumpa ni. Saiful. Tu kawan saya. Kawan office. Kenapa Kenapa dia terlibat dalam hal ni ya? Terlibat dalam hal ni? Ini siapa Sebab Saiful ni hantar email kat saya. Tapi bengkel ni nama Hot FM lah. Epol lah dia ni. Kurang lah. Orang dah nangis tu tadi. Baik Zura. Ya, saya. Macam biasa nak beritahu yang anda baru saja terkena. Banyak nangis.